Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api di semua stesen minyak Petronas di seluruh negara kekal stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, rangkaian Petronas membekalkan kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara menerusi Petronas Dagangan Berhad. Jelas beliau, jaminan itu dibuat berdasarkan laporan rasmi Petronas yang dibentangkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Bagi memastikan bekalan terus mencukupi, kerajaan turut menubuhkan pasukan petugas pengurusan krisis di bawah MTEN untuk menyelaras tindakan menghadapi ketidaktentuan bekalan tenaga global. Menurut Azalina, pasukan itu bertanggungjawab memantau bekalan bahan api, mengawal harga, membanteras penyeludupan serta menyelaras usaha mendapatkan sumber minyak mentah dari Afrika Barat dan Amerika sebagai langkah memperkukuh bekalan negara. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.